Ini ialah wireless extender. So yang ni pasang dekat soket mana-mana yang terdekat dengan DVR. Lepas tu benda ni akan connect kepada wifi rumah. So benda ni dah dapat internet. Dia bagi internet kepada DVR CCTV. So nak bagi internet kepada DVR CCTV pula, dia guna LAN port. LAN port ni kita cucuk pergi ke DVR. Sebabnya sekarang DVR CCTV dia tak ada dah yang pakai wifi. Sebab dulu masalah pakai wifi, decoder pakai wifi, dia connection dia tak strong. So semua kena pakai wire. So ni inisiatif dia. Kita kalau router jauh daripada tempat nak pasang DVR CCTV tu, kita guna benda ni lah, Wi-Fi extender.